أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم حيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا dengung tu mim mati temu dengan ba. Ada dengung ke apa situ? Dengung dah ikhfa syafawi situ. Alaihim. Nah, kena dengung situ. Rabbuhum a'lamu bihim. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن Wuti baik situ. Tak sengaja nak wuti situ. Lanattakhidanna alaihim. Nah, tapi kita nak wuti wak baik ni start wak baik ni. Bawa ayat start wak ni baik nah. Lanat dia wuti wak baik nah. Lanat dia dengar tak perhati pak ni. Lanattakhidan tu dia wuti nung sakdu. Nung ya ada baris ikut ya tapi ya sakdu. Dan dia kita nak wakah kena berhenti gitu cara dia nah. Kau berhenti lain pada tu kira tak salah. Nah, lain pada tu kira tak salah. Jangan duk buat hak salah lah duk ngaji dah ni. Lanattakhidan salah. Lanattakhidanna salah. Dua tu nak berlaku tu kalau ustaz tak tegur tu. Lanattakhidan senyak gitu. Salah je mana? Kerana seolah ia buai sakdu buat dah. Sakdu duk ada lekuk molek-molek ya gue. Dah baca lanattakhidan. Lanattakhidan. Nah, dia betul ya. Lanattakhidan. Tu, bawa ada sakdu. Dan jangan bunyi ne. Lanattakhidan. Tu tak boleh. Apa ustaz? Ada sakdu ustaz? Tak. Ada sakdu. Tapi waktu itu jadi qalqalah. Nun ni huruf qalqalah ke dah? Tak kali. Sebab tu jangan jetak bunyi. Nah. Mula. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Kita berat dengung sikit lah. Dengung kena jaga. Nah, ustaz tekan benar situ. Kerana jarang nak tengok orang yang jaga dengung. Wakwi baca Quran ya tak sedap lah. Kita wear bunga. Dengung seolah bunga-bunga. Nah, jadi tinggal deher saja. Biar tengok tak sedap tengok kayu, pohon kayu tu. Tak ada bunga. Tu. Nah. Sebab tu tempat dengung tengok ming dengan ming tu. Alaihim masjidah. Alaihim saat ni ming abah.
Ni mim dengan mim. Mim apabila mati temu dengan gapo tak yang kena dengung. Temu dua ekor ya, iaitu mim dengan ba. Kalau mim mati temu dengan huruf lain pada mim dengan ba, tak boleh dengung lah. Tak boleh dengung. Kalau kita baca saat ni ada bainahum amrahum. Bainahum amrahum. Mim mati temu dengan hamzah. Tak dengung. Bainahum amrahum. Tu. Sepengah surah tu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli Lihat dengung situ. Alaihim apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Dengung situ boleh tak? Boleh lah. Bi rabbihim min, ya ada min situ. Min kulli boleh dengung situ? Tak boleh, kerana min mati temu apa? Amr lepas min mati ke apa? Ra. Tak ada dengung dia. Ada orang baca salah situ. Dan ustaz takut faedah ada juga baik tu. Dan takut tak ada pihak nak teguh gitu. Dan takut orang nak teguh pun tak gamak nak ayat kita kerana kita tua dah. Muka tu kecut dah. Tengok makna pula. Dan demikianlah kami dedahkan. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai. Kami dedahkan. Kami membuka. Kami buka hakikat mereka itu. Kerana waktu hari itu tak ada pihak tahu langsung kata fak ni duk tidur lama mana ke apa. Dah, orang gamak ke fak ni mati lama dah. Lari gimana naik bukit ataupun tubik luar negeri. Senyap gitu. Sampai ke 300 tahun orang rum baru 300 tahun pen pula. Mana nak tahu kata 7 hari tu duk ada lagi. Maka Allah Ta'ala mendedahkan, buka hakikat mereka itu, orang ramai-ramai dapat tahu. Tu kan itu di ayat ni Allah Subhanahu Ta'ala nak ayat hikmat Allah Ta'ala buat fak ni tidur lama ni. Apa hikmat? Kalau orang tanya kita, molek cerita Ashabul Kahfi ya. Tapi orang tanya, buat apa tu yang tidur lama itu? Ada maksud ke apa? Kita jawab daripada ayat 21 ni. Kita baca tu faham ke tak? Ni ayat ni nak ayat ni. Tengok terjemah tu. Supaya. Tu supaya. Supaya tu nak ayat tu. Kata hikmat puak ni apa tu hewak tidur lama. Supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar tu dia. Janji Tuhan hak kata pia mati atau manusia mana mati, Tuhan nak bangkit pula dia akhirat esok. Duduk dalam kubur molek-molek hidup kelik. Tuhan janji. Sungguh ke tak Tuhan janji tu? Sungguh. Tahu mana? Tahu daripada cerita ni. Tunjuk atas cerita ni dalil kata benarnya nak bangkit lepas mati. Tu nak bangkit lepas mati, hidup kelik sepengah biasa. Sepengah bau tidur maring. Tu sepengah kita baca surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Qalu ya wailana, puak ahli kubur berjaga akhirat esok. Ya wailana, wailana makna binasalah kita celaka kita. Man ba'athana min marqadina, pia hari kita jaga daripada hak tidur kita tidur hak ni. Kerana boleh jaga mai pak alam lain dah. Dunia lain dah. Tak ada depan dia benar yang biasa tengok dulu. Mari tempat lain dah. Di situ ia ingat kata, hak Muhammad duk janji hari tu. Hak kita duk dengar Abu Bakar duk ayat. Hak aku duk dengar orang Islam duk ajar. Hadza ma wa'ada ar-Rahman, ini dia. Hak tu duk janji kata nak berlaku jadi dah. Wa sadaqal mursalun, dan rasul-rasul benar sungguh. Ya kecah itu baru benar, baru percaya bila lepas bangkit nak buat gapo lagi dah hari tu. Masa duk tanya dengar wasa jebeh mana pada orang mati hidup kelik. Kita orang Islam tak boleh nak ragu-ragu sikit pun akidah tu. Biar ragu-ragu siap jatuh agama dah. Kita kena yakin sungguh situ kata kita mati hidup kelik. Kita mati hidup kelik. Inilah cerita ni nak ayat tu tidur lama itu Tuhan kuasa nak jaga tubuh dia weh. 300 tahun. Khabar jaga mari duduk sepesuk more lagi. Tu.
300 tahun Tuhan boleh buat, dan berapa ratus tahun pun Tuhan boleh buat. Tu. Tengok je. Dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Dan hari kiamat tidak ada sebarang syak, tidak ada syak sikit pun padanya. Tak boleh kita ragu-ragu kata boleh ada ke tak, tak boleh nak ragu-ragu dah. Kena yakin, kena tahu kata benar sungguh hari kiamat. Kiamat. Itu kiamat tu maknanya berdiri. Hari itu hari kiamat, hari berdiri. Diri depan siapa? Diri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Diri depan. Nak orang Tuhan panggil tubik seorang. Tubik seorang diri dia depan Allah Taala. Pendedahan itu berlaku semasa mereka pendedahan itu berlaku semasa mereka berbantahan sama sendiri. Ketika mereka itu berbantahan. Apa makna berbantahan? Duk balah lah. Duk balah. Duk balah, duk tekan. Ketika puak tu duk berbalah sama sendiri mengenai perkara hidupan semula. Orang mati. Ketika puak tu duk balah kata, orang mati boleh hidup kelik ke no? Tu. Pada zaman tu orang duk khilaf, orang duk mari berlaku fitnah besar di kalangan orang Islam. Mari orang buat fitnah, punah pegangan orang Islam sehingga haru. Akidah orang Islam. Setengah orang ada rasa, boleh jadi ke mati hidup kelik. Masa tu lah Allah Ta'ala bangkit for Ashabul Kahfi hidup di gua tu. Masa tu rajanya, raja kafir. Nama apa? Daqyanus. Kalau sejarah. Boleh ada nama lain, tapi setengah kitab sebut Daqyanus. Jadi bahawa 300 tahun pula. Zaman Ashabul Kahfi bangun pada tidur tu. Zaman tu raja Islam dah lah. Di kawasan tu Islam. Tapi di kalangan orang Islam tu ada orang fitnah. Hati-hati orang Islam sehingga waktu rasa boleh jadi ke mati hidup kelik. Bermolek dengan Ashabul Kahfi jaga main situ. Zaman tu berjaga mari fok ni pakat tengok dan kenal belakang Ashabul Kahfi. Dan tahu kata, fok ni mai pada 300 tahun dulu ni, tapi duk hidup lagi. Di situ, mereka dapat yakin klik semula. Kata, hidup lepas mati, yelah, benar sungguh. Tak boleh kita ragu-ragu lagi. Faham gitu? Tu hikmah. Ni panggil hikmah. Tuhan buat Ashabul Kahfi tidur lama tu. Tu. Setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Jadi puak raja Islam hari itu, puak orang besar sama puak dia tu, dia pakat ada pendapat kata dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua itu. Kita buat satu bangunan lah dekat gua mereka, buat bangunan. Sebagai kenangan puak ni Ashabul Kahfi duduk sini. Setengah orang kata kita buat bangunan lah situ. Allah jualah yang mengetahui akan hal ahwal mereka. Allah Ta'ala lebih tahu. Lah mana pun hak sungguh Allah sajalah yang tahu. Orang-orang yang berkuasa atas urusan iaitu dia pihak raja. Pihak raja, hak raja Islam tu. Orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Jadi, raja Islam yang kata, kami nak buat masjid tepi gua mereka. Akhir jadi apa? Akhir jadi masjid dekat dengan gua Ashabul Kahfi. Siapa learning? Kalau kita tengok di gua Ashabul Kahfi ni ada masjid juga. Ada dekat juga dah, jauh sikit dah. Tapi di kawasan tu lah ni masjid besar, boleh ada yang baik pada hak dulu. Ada masjid lah ni pun. Jadi di sini raja yang kata kami nak buat masjid. Belum ada ni duk balah kata kita nak buat bina baik mana, nak buat bina baik mana. Kerana zaman tu bukan Islam saja dah, walaupun Islam ramah masa Ashabul Kahfi jaga tu. Tapi masa tu ada juga Kristian, ada juga Yahudi. Maka folk Kristian Yahudi pakat bubuk kata,
Fak 7 orang Ashabul Kahfi ni fak kita ni. Bukan fak Islam. Yahudi kata fak kita, Kristian kata fak dia. Pakat bubuk nak lah ada orang debel ni. Nah, orang besar ni. Pakat bubuk nak. Fak Kristian kata tak boleh kena ambil fak kita kerana fak ni hari tu dia ikut Nabi Isa. Dia ikut pesen Kristian ke apa hak punah-punah tu lah. Maka akhirnya hak Islam kata benar, hak Islam benar kerana hari tu Islam diraja. Islam betul saya kata kita nak buat masjid. Maka hak lain batal habis. Ada masjid situ. Tu dia. Tu ayat ni tunjuk kata apabila fak ni boleh jaga sudah pak, ada berlakunya raja hari tu buat masjid dekat-dekat tempat duduk mereka tu. Tu. Ni satu fikir yang molek dah kita nak buat kenenge gapo kita buat masjid. Biasa itu. Sebab tu di banyak masjid kan yang mana nama masjid tu nama orang besar-besar. Sultan, nama sultan tu, nama raja tu, nama orang besar tu, nama orang besar ni. Tu Islam kena ajar macam tu. Kita ingat ke siapa? Kita buat masjid dan puh nama dia. Tu bukan kata kita buat patung. Kalau di Mesir, kalau di Mesir banyak patung di Kahirah, di Siyak, Cabai Pak, apa semua tu ya ada patung orang besar-besar zaman dulu hak dia. Hak pesing boleh menjajah, boleh hamak fak jajah gapo fak Fransik dulu. Islam hamak fak Fransik. Orang besar-besar itu ya buat jadi patung naik kuda macam-macam lah. Jadi hak tu jadi patung pula haram buat begitu. Haram buat begitu. Tapi hak Islam kalau kita ingat siapa kita buat masjid buh nama dia. Sepanjang masjid orang lima ni nama apa? Masjid orang lima nama apa? Ya ada nama masjid apa? Tak bisa masuk orang lima tu. Gi orang lima, lepas tu gi wisuk halu. Tak usah klik-klik. Tu ya ada tempat duduk senang belakang tu. Gi wisuk. Di masjid tu nama apa masjid tu? Masjid Ibrahim. Kenapa? Kerana situ tempat hak tak yahing. Tak yahing ya tanah situ ya modal untuk masjid macam-macam lah. Tok nama jadi Masjid Ibrahim ni. Tu. Ni cara dia. Untuk nak buat kenangan kata siapa-siapa kita buat masjid lebih baik pada buat patung. Molek tak kalau fak orang lima buat patung tak yahing. Kalau cokong gitu. Nak apa tu? Apa pahalanya? Baik buat masjid selalu. Tu dia. Untuk orang dapat ibadat ke apa lagi. Tengok ayat yang ke-22 pula. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Thalathatur. Jangan thalathatur. Tur bukan tur. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ خَمْسَةٌ dengung mula baca lihat sikit وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ قُرْ bukan قُلْ Qur idgham Qur Rabbi mula فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا
ahada. Ahada. Perlu gigi kedok kan. Tengok. Sebahagian dari mereka, mereka ni, iaitu orang datang ke Madian. Sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka. Dia kata tu, sebahagian daripada mereka, fa ahlil kitab. Tengok di bawah dia tulis, ahlil kitab hak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia kata, oh, fak tu ke Ashabul Kahfi. Fak tu ya 3 orang ya. Lepas tu anjing jadi yang keempat. Kalau capung dengan anjing jadi 4 lah. Orang itu 3. Tu. Ada setengah kata macam tu. Dan setengahnya pula berkata, bilangan mereka 5 orang. Yang keenamnya ialah anjing mereka. Ni lain pula. Jadi ada setengah yang kata bilangannya 5 dan anjing jadi yang kena. Tu. Faham manusia kita nak pergi ni. Tengok lagi. Secara meraba-raba dalam gelap akan suatu yang tidak diketahui. Secara meraba-raba dalam gelap. Gelap iaitu hak dok kata Ashabul Kahfi 3 orang ataupun 5 orang sat ni tu Dua-dua ni seolah dok kata dan dok gamak lah gelap. Apa kena dok kata itu? Tak. Kalau itu Quran ayat tu 2 kata sat ni tak betul lah tu. Tak boleh kita pergi lah tu. Tapi tu ayat mari nak ayat kata hari tu ada orang kata. Kata fak tu ada 3, ada setengah lagi, atau fak tu ada 5. Tapi dua-dua pendapat tu secara meraba-raba dalam gelap akan suatu yang tidak diketahui. Gamuk dalam gelap akan suatu yang tidak diketahui. Dia tak tahu gapo dia gamuk. Tu ada dalam gelap. Sebab duduk dalam gelap kita dalam gelap kita tahu tu baju ku duk sakut situ. Tu kasut ku tak situ. Apa kena ke? Tu tak nampak gapo dalam gelap. Berbuka pita tak ikut lain berat tu. Kasut luar ni. Tu. Sebab tu kata gapo-gapo dalam gelap kita dengar kecek payah tu. Ada cahaya ngah. Sebab tu Tuhan kata ahli kitab hak kata 3 orang Ashabul Kahfi ataupun 5 orang fak ni fak gamuk-gamuk sendiri, tak betul. Kayak gitu. Dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka 7 orang. Dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Ada setengah lagi kata fak ni 7 orang. Yang ke-8 jadi anjing. Capung dengan anjing jadi 8 semua dah memang tu. Tu. Dan yang ke-8 8 ni 8 tu lah. Tapi asal bahasa Melayu ya ada 8, ya ada dah saya kira lagi. Itu bilangan hak betul hak mana? Ni, hak 7 orang ni. Tahu mana kata betul hak ni? Kerana Tuhan tak ada ayat kata hak kata 7 ni kata le gelak weh, gamuk-gamuk sendiri dak. Tapi hak 2 mula-mula tu Tuhan kata hak ni kata le gelak. Tu dia. Katalah wahai Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tuhan lebih ketahui akan bilangan mereka. Hak sungguh apa kena suruh Tuhan royak lah. Tuhan lah hak tahu. Manusia lain tak tahu cerak. Tiada yang mengetahui akan bilangan mereka melainkan sedikit. Ada orang tahu juga bilangan mereka, tapi sedikit. Sedikit dah. Bukan kata tak ada dia tahu sama sekali bilangan Ashabul Kahfi. Manusia mana tak tahu, tak boleh kata itu. Kerana ayat ni kata tidak tahu kecuali sikit hak tahu. Ada juga orang tahu. Biar tak tahu hak masyhur yang duduk dalam kalangan sikit ni, iaitu Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas dia kata ana minal qalil. Aku ni daripada golongan hak sikit tu dah. Sikit hak tahu bilangan Ashabul Kahfi. Lepas tu Abdullah bin Abbas dia sebut kata Ashabul Kahfi ada 7 orang. Tu. Dan ambil mana 7? Ambil pada ayat saat ni.
Wa yaquluna sab'atun ni. Ada. Ni kalau itu kita nak pergi kata ada 7 orang. Nah. Yang ke-8 jadi anjing. Nah. Tu dia. Oleh itu janganlah engkau berbahas. Dengan siapa pun mengenai mereka melainkan dengan bahasan secara sederhana yang nyata. Tu. Maka di sini ayat Quran Tuhan besar kepada Nabi Muhammad SAW kata, janganlah engkau berbahas dengan siapa pun mengenai mereka, pihak mereka, Ashabul Kahfi itulah. Melainkan dengan bahasan sederhana yang nyata. Bahasa hak nyata-nyata tak apa. Hak dalai-dalai tak usah bahas lah. Kenapa? Hakikat sungguh tak ada pihak tahu. Kalau itu Tuhan ayat kata, hak Tuhan ayat dalam surah Kahfi ni mengenai cerita Ashabul Kahfi, hak tu kita pergi yakin sungguh. Hak lain pada tu, pergi tak apa, tak pergi tak apa. Tadi Ustaz nak baca nama Ashabul Kahfi, ada 7 orang. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkan hal mereka. Lihat tu. Allah larang Nabi juga kata, janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka. Jangan nak minta huraian lagi daripada ahli kitab. Tu. Kerana madai adalah hak diwahyukan kepada kamu dalam surah Al-Kahfi ni pada dah. Untuk nak ambil iktibar dengan cerita ni. Tak perlu nak tahu dalil-dalil. Tu. Tak perlu nak tahu dalil-dalil. Cerita ni, saya rakyat cerita ni nak bagi kita turut fak ni sampai pianya. Bukan kita pahal kata benda ni kena berlaku pada Ashabul Kahfi saja dah. Dan benda ni kena Ashabul Kahfi saja buat baru betul. Kita buat tak betul. Okey. Gapo buat tak betul tu? Iaitu fak ni apabila berlaku fitnah, apabila orang paksa suruh masuk agama lain, fak ni lari. Betul tak lari tu? Betul tak lari tu? Betul. Hijrah tu betul. Tahu mana kata betul? Tuhan sebut cerita fak ni. Nak ayat kata betul lah. Saya buat ni adik lah. Tu. Tu iktibar hak kita boleh ambil daripada cerita ni. Orang panggil al-firar minal fitan. Lari daripada fitnah-fitnah. Duk hara-hara, lebana, le kawasan tempat dia duduk tu. Sehingga tak selamat iman dia, kaya duduk lagi. Duduk lagi, kau punah iman, baik lari. Duduk hijrah tempat lain pula. Kita tengok. Habis itu, kita boleh tahu kata, fak ni ada 7 orang. Dalam ayat kedua ni, kita boleh faham kata, ada khilaf di kalangan fak Yahudi dan Nasara. Dan hak betul sungguh iaitu 7 orang yang ke-8 dia jadi anjing. Tu. Kemudian puak ni nama dia tak ada dalam Quran cerak. Tak ada nama dalam Quran. Hanya ada dalam kitab luar, dalam tafsir, dalam apa. Nama dia Maksal Minah wa Yamlikha Martulus Sabinus Dardunus Kafashititus wa Mintan Wasis. Nama apa ni? Maksal Minah dan Yamlikha dan Martulus dan Sabinus dan Dardunus dan Kafashititus dan Mintan Wasis. Akhirnya nama anjing dia Kitumir. Orang lain lagi. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali yang kata nama dia baik ni weh. Riwayat Sayyidina Ali yang kata nama apa? Yamlikha Makshallina Mathlinia. Lepas tu yang keempat Marnush, Dabarnush, Shadinush. Tu. Ni nama baik lah pula okey. Ni riwayat pada Sayyidina Ali. Tu tengok nama macam-macam. Pas kita nak pergi boleh kata nama hak ning betul. Tak boleh. Sebab tu setengah riwayat dia kata nama anjing dia nama Kitumir. Tapi riwayat lain kata nama apa? Nama Hamran. Hamran. Kata Abdullah bin Abbas anjing dia nama Hamran. Macam tu pula. Penting apa nak tahu nama dia ni? Ia gini, ya ada setengah ulama kata nama dia ni kalau kita ambil tulis di mana-mana tempat tulis atas bahagian kita, bahagian tak hilang. Kau tulis depan pintu rumah kita, Tuhan jaga. Kau tulis tempat mana sakit, jadi siap. Kau tulis dekat budak, tiap ya senyap. Macam tu, jadi ada khususiat macam tu. Mujur ada khususiat macam tu. Tapi ustaz tu sekiranya pas nama, hak mana hak betulnya? Hak saat ni kata Maksal Minah. Orang pertama dia nama Maksal Minah. Ada satu riwayat lagi yang kata nama
Makshaliniyah. Nak ambil mana? Tulis belakang itu. Nah, panama tak cerak kata hak mana so. Sebab tu setengah ulama dia kata diri nama tu nak pergi gapo so tak boleh. Hak mana so hak betul. Nah. Sepengah Imam Ibn Hajar dia kata nak sebut tak boleh, tak tahu hak mana so betul. Hak tu kata maksalmina, hak ni kata makshaliniyah. Apa nak tahu mana? Hak mana tu? Setengah kata tamliha, setengah kata yamliha. Tu. Ya khilaf kerana tak ada sebut dalam Quran. Nah. Kan itu ada setengah ulama dia kata nama-nama demo ni ada riwayat pada hadis kata kalau tak dalam tempat-tempat tak sebut sana jadi Tuhan jaga. Ni kita pergi kata Nabi kata tak boleh. Hanya ada orang biasa buat lepas tu ia jadi sungguh. Ia molek sungguh. Tu ada orang buat ia cuba buat. Lepas tu jadi sungguh maka orang lain pun pakai amal kata. Adapun Nabi hajar soal itu, Nabi tak hajar. Kan Nabi hajar, Nabi rayak nama ya halu lah. Nama pertama nama apa, dua nama apa. Hadis tak ada rayak atas nama ni nama apa kata. Nah. Tu sebab tu pihak cik dah ni kita nak serah pada ulama hadis. Hak besar kali nama apa? Al-Imam Hafidh Ibn Hajar. Dia ada sebut dalam kitab dia kata khilaf banyak nama ya nak pergi hak mana tak boleh. Pas kita nak kata boleh ke mana dia kata tak boleh. Ya ulama. Sebab tu kita nak pergi ke tak pergi tak ada gapo masalah ni. Hanya kita kena pergi kata kena tahu kata ia tak ada hadis mai tentu kata suruh buat macam tu dan buat pun jadi jaya dak ada hadis tak ada sebut. Hanya ada orang biasa cuba lepas tu jadi. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bis-shawab. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك